Kuantan 12 Mei 2025, ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, berkenan bercemar duli berangkat menyantuni keluarga kanak-kanak lemas, dipercayai di muara Sungai Balok di rumah mereka di Sungai Ular hari ini. Ketika kejadian pada 10 Mei 2025 kira-kira pukul 5 petang, Masitah Latifah Adam 42 membawa anak-anaknya termasuk mangsa Nur Afiah Ramadhani Zulkarnain 7 tahun, ke Balok untuk beriadah dan mencari kepah. Bagaimanapun anak ketujuh daripada 8 beradik itu dilaporkan hilang dan ditemukan lemas beberapa jam kemudian. Ke bawah Duli Tuanku amat bersimpati dengan kejadian tersebut dan berharap ibu bapa dan seluruh keluarga mangsa tabah dan redha